Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Bonda Cinta? Ramai yang bertanya Bonda tentang petua kayap. Baiklah, dekat sini, apa yang arwah ibu Bonda lakukan masa kita orang kecil dulu, bila kita kena kayap. Apa petua yang Bonda nak bagi ni boleh digunakan untuk kayap, kurap, panau. Jadi boleh cuba. Ambil satu atau dua sudu tepung jagung. Masukkan 1 sudu kecil garam. Boleh gunakan kunyit hidup, 1 sudu kecil kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, 1 sudu kecil serbuk kunyit. Kalau tak ada serbuk kunyit, boleh guna kunyit hidup ya. Kalau ada kunyit hidup, boleh asah, tumbuk dan campurkan. Kalau tak ada, boleh guna kunyit serbuk 1 sudu ya. 2 perahan jus limau kasturi. Dan kita gaulkan. Kalau dia masih belum cair sikit, kita bubuhkan air sedikit. Nanti kita dapat adunan macam ni. Nanti kita sapukan di tempat kayap, kurap, panau tersebut sampai kering. Buat berulang kali sampai kurap, kayap, panau tersebut kering. Sekadar ikhtiar, bukan ubat. Jika serasi, insya-Allah Allah beri kesembuhan jua. Selamat berikhtiar. Terima kasih yang follow dan support Bonda. Diharap petua-petua yang Bonda bagi dapat menyembuhkan kalian dengan izin Allah jua jika anda serasi dengan amalan petua-petua tersebut. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.